Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya ya. Dunia Kehidupanku. Di sini kita berada di rumah nenek di Frozen. Di sini akan diadakan program untuk memasak bubur Ashura. Di sini ada dua versi, satu manis dan satu juga tak manis, iaitu macam ada pedas sikit. Dan di sini daripada awal pagi lagi kita buat persiapan kan ini. Jom tengok daripada awal sampai akhir. Pundaknya mana pundaknya? Itu lagi. Pundaknya tak keluar. Pundak tak keluar dah. Okey kan, kat belakang saya ni tengah buat persiapan ya, bahan-bahan untuk membuat bubur Ashura. Anak itu makanan. Aku tanya makanan aja. Ada potlak sarapan. Nah, ini baru dua yang sampai. Nanti yang lain akan sampai dan juga akan membuat sarapan. Kontrak ni, kontrak. Kontrak ke ada kerja ada gaji. Oh, itu. Tak ada gaji ke? Oh, tak ada masa tak ada. Oh ya. Tapi ini kamu ni sambung. Jatuh. Ni, senang. Digoreng. Ada orang panggil ni. Ada orang? Serabai. Serabai lain. Dia lain. Serabai. Ha? Nasi. Ini tak je. Macam dia buat apa? Tapi digoreng nanti kuping lah. Mana? Oh, ini mana-mana. Nah, ini bubur yang versi manis. Nah, bubur Ashura yang versi manis. Yang juara tu. Juara siapa juara? Yang ini ke juara Anwar? Ha? Kenapa kecil sangat? Memang tu je yang menyala. Tak nyala. Dia nak buat. Seloli. Nak buat ni. Cek kan ada cek. Cek kata. Ya, cakap makan kaki. Ingat. Saya yang menang. Tapi kalau ikutkan dia punya team. Apa ni kan? Tak, bukan. Tak. MC tu salah sebut dia. Assalamualaikum. Saya Rozia Wadini, pengurusi PWP Singapura Beraja. Hari ini pada 16 bulan 7 kita ada program buat bubur lambuk untuk bubur Ashura untuk PWP Singapura Beraja dan ahli-ahlinya. Hari ini juga kami nak meraihkan kejayaan kami dalam pertandingan bubur Ashura baru-baru ini di bawah MPP 23. Kami semua juara. Satu. Nombor 1. Inilah kita punya World masa program hari itu. Hari ini juga kita meraihkan ahli-ahli kita semua sekarang tengah bertukar rumus untuk menjadikan bubur Ashura. Kita buat hari ini dua versi. Satu pedas dan satu manis. Okey, salam sayang dan terima kasih. Bye. Okey geng, kat belakang saya ini adalah beriuk yang besar ya. Di sini akan dibuat version yang pedas bubur Ashura. Versi pedas. Beras sudah. Beras. Okey.
Baru buka api. Tu pakai pek hijau tu sudah besar. Tak payahlah buat kerja. Laku cepat nasi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dah makan? Kita tak apa. Sambil makan, sambil buat aja. Tak boleh lah, hati sampai. Minyak dia je. Yang mana ni? Apalah, kita tengok je prosesnya macam mana. Makan kacang itik. Banyak. Jangan. Nah, dia untuk apa ni? Sama. Sedapnya. Dia bila lah. Inilah kopi ni kita yang 50. Lemak-lemak dia. Dia lagi lama sudah. Dia macam kacang rebus. Lemak lah bawa ni. Tak ni yang Kan lawa sangat luar pun tak kejut. Ini gambar ya? Gambar ya? Aurat. Belakang tak nampak Umi. Okey. Bubur manis kita tak campur. Okey. Ni nak masuk ubi kayu. Sini mana? Ni YouTuber ya. Ubi kayu masuk. Kejap lagi. Sekejap lagi saya nak masuk toilet. Ami, Wan. Masak tak? Aku tak nampak apa langsung. Maksudnya so. Oh, keledek lampaknya jagung dulu ya. Ledek dah. Keledek pula tu, labu. Labu cepat. Labu dah kukus. Oh, dah kukus. Belum dah kukusnya. Masuk lagi yang kukus dah dia rasa macam So labu kuning. kek dah. Sama je. Labu. Tak masuk labu kuningnya. Inilah kemeriahan buat bubur Asyura. Ada hitam. Oh, dah ada hitam. Jaga. Berapa nanti ada perasaan nambah rasa. Kita cukup rasa. Nak masuk ayam nenek cakap nenek. Ini rebus kita ayam goreng ya.
rasa dulu. Jangan terliau. Tadi nanti dengan cili. Mana ayam goreng? Dengan cili tidak ada. Tak dengan cili. Yang dengan makan. Bapak pun gitu. Dah bunyi. Ha? Dah dekat habis. Bagi atas. Atas tu lampu jangan. Pulang. Lupa dah dua. Mana dah lampu tu dah baik. Lampu tu manis ya. Lampu tu dah baik. Dari sini saya tahu dalam lampu manis kan. Mana ya? Ya. Pandai tengok lagi. Garam. Lupa pula dua. Pakai masuk je. Orang yang tak merekam tak tahu. Dua, tak apa santan banyak ni. Kat ni. Dah. Alamak berbulu. Berapa dah? 3. Tunjuk. Macam nak? Jangan semua. Daun kesum. Bawa balik. Dah. Sebab dalam kapal ada. Umi dah tahu. Ini plastik dah. Dah kencang dengan plastik. Anak-anak ni bahan ni balik. Ini kalau banyak sangat tak apa tau. Kesum tu banyak sangat. Ada yang dalam makan. Cuk ubi. Ada tak ya? Tak iya aku lama lagi. Ya, tak dapat luar tengah tengah. Nah, 12 hari dah. Dah mandi kat sini. Kacau je. Kalau kacau tak ada pemuda. Taklah aku tak ada. Pemuda yang berpunya. Mesti yang minyak nak tahu. Dan dari tadi. Yalah keluar lah tak balik. Dah datang dah. Siapa nak bayar yuran? Sini balik dah. Siapa nak bayar yuran? Kejap datang sini nak berdua. Sambal dia dah masak dulu. Aku ingat kan tak masak. Banyak dia daun. Sana ada daun. Daun budak manis. Budak manis dengan adik manis. Kacau boleh mak darah manis. Ha? Naik bau tu manis. Bau apa dia? Bau manis. Bau manis. Anak ramai lagi. Sayang sikit. Dia dah pengasam semua. Tu kuat dia. Cakap. Video. Umi tak nak. Umi dah cakap. Jangan kita masukkan sambal. Sambal. Dah kesum ada juga dah dalam sambal tu dah. Apa dia? Dah kesum. Ada. Aku dah tahu tu. Ada. Dah siaran sekolah. Sama cikgu saya pula. Dah kacau pula. Kita
gambar tu lah. Dia apa ni pombi ni dia ni berketul. Sudah siap dan saya pun sudah cuba makan. Memang sedap. Kurang sudah nasi pedas. Kita pun fikir dah siap. Sedap. Luar, anda gambar kat banyak-banyak tu. Tadi akak tak ada gambar, anda gambar akak je dulu. Anda gambar akak banyak-banyak. Tarik kemari. Okay. Semua dah masak. Sekarang nak baking masuk dekat mangkuk-mangkuk kecil ya. Sebab kita nak edarkan. Edarkan dekat sini-sini yang mana-mana datang dekat program ni lah. Kalau sama tak besar. Itu bekal ni tinggi. Tak tahu kalau sini lah atas ni tu. Ke belakang. Okey, sini. Sini dia sediakan makan tengah hari juga Okey, dekat sini memang masak sendiri. Ni temikan macam biasalah. Sini ada ulam timun. Lepas tu sini nanti ada juga timun. Lepas tu ada sambal belacan. Wow, lemak. Ikan masin campur dengan nanas. Sambal ikan. Minum lagi kat sana tengah masak. Kita tunggu nanti. Sekejap lagi kita akan menyambut tetamu sebab tamu juga belum sampai. Tapi bubur semua dah siap ya. Terima kasih pada penyipak-impak semua ya. Kejap lagi bagian akan dibuat. Kita bagi masuk dalam siap plastik ya. Satu pedas, satu manis. Tunggu sampai benda tu siap dan dia boleh tutup. Kami akan kita nice photo for you. Okay. Ini sahabat kita ya. Nama dia Marapan. Nama Marapan. Hello. How are you guys? Thanks for inviting me. What's your name? My name is Mar Gomez. Mas Gomez. Dia rider. Dia sebulan di Malaysia. 1 month dia? 3 months. 3 months. 3 months. Dia holiday. Dia pergi negeri-negeri ni. Dia bawa motor ke setiap negeri-negeri ni lah. So, Thanks for inviting me. This village is so cute and the food is delicious. And yeah, I'm gonna be 3 months riding around the country. So we'll see each other. siapa nak bergambar boleh dengan Australia. Apa senang datang kita ya. Jangan balik tu. Panas Nida. Julia lagi. There we go.
Bagian bubur kepada yang datang. Sekarang masanya untuk kita nak makan tengah hari. Sebab makanan sini dah disediakan geng ya. Okey. Ni ambil gambar ni. Ambil makan ni. Ni comel hotel ni. Cowboy tak tangan. Aku dapat tangan dah. Alhamdulillah program hari ini berjalan lancar dan sekarang tengah menikmati makan tengah hari. Okey. So hari ini video kita tutup dulu sampai sini. Jangan lupa subscribe, komen, like, share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.